Assalamualaikum guys. Kebelakangan ini saya buatlah kes-kes rasuah, kes-kes penipuan, scammer kan. Kes-kes ustaz salah guna duit kan, kes-kes salah guna kuasa dan sebagainya kan. So cerita dia tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi F1 nak terangkan lah kan. Sebenarnya dalam diri kita kan. Dan kebanyakan yang buat kes-kes ni adalah orang-orang terdiri daripada golongan-golongan Melayu lah. Itu cerita dia kan, yang beragama Islam. So soalan dia, Islam tu, Muslim tu dengan Melayu dua perkara berbeza tuan-tuan dan puan. Selalu Eva terangkan dalam video-video Eva kan. Kalau dia Islam, dia mengamalkan prinsip-prinsip keislaman kan, dia akan menjauhkan diri daripada larangan Allah kan, hanya ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Kalau dia Islam, tapi kalau dia Melayu, itulah dia kan. So orang-orang yang makan rasuah tu kan, orang-orang yang buat onar di dunia ini kan, dia orang tu orang Melayu lah, bukan orang Islam. Sebab orang Islam dia tak buat macam tu. Anda jangan sangkakan yang kita lahir-lahir je Islam dan kita dah dapat petunjuk dan hidayah dan kita dapat kefahaman dalam agama. Tak adalah tuan-tuan puan. Eva tak berfikir macam tu kan. Orang yang dapat kefahaman agama, yang dapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, dia takkan ambil duit orang lain walaupun satu sen. Dia takkan menyusahkan orang lain. Dia takkan makan rasuah. Dia takkan mencederakan lain. Dia akan hanya berkata benda-benda yang baik kan. Itu sifat-sifat orang Islam kan. Orang Melayu kita ni tak begitu kan. Sekarang ni bersepah kes scammer, kes penunggang agama, kes rasuah di semua kementerian kan dan sebagainya kan, berleluasa. Itu semua petunjuk petanda-petanda akhir zaman lah kan. Tuan-tuan puan, kes ambil tanah orang lain, kes LGBT, kes Imam Bahram, dan semua itu berlaku kerana mereka Melayu yang tidak memegang prinsip-prinsip keislaman. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab kalau kita benar-benar 100% orang Islam, kita tak ambil hak orang lain walaupun satu sen sekalipun. Orang yang memanipulasi, menggunakan orang lain, orang yang mengambil rasuah ataupun orang yang memberi rasuah, mereka tu semua adalah orang-orang yang 100% Melayu dan bukan 100% Islam. Islam hanya ditampalkan saja kan dekat dalam diri diorang kan. Fikir-fikirkanlah. Wallahualam, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada FY sendiri. FY saja-saja je cerita untuk difikirkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.